melangkah melupakanmu. Nah ikan ni, mana ikan ni? Aduh, yai. Tadi baling kat situ Ya atas ni bila nak makan. Terima kasih. Berapa dah? Pas setengah. Ada sudah ikan bang, baru 4 ekor. Arus tengah laju ni, tengah laju. Tunggu apa ni? Arus bertukar jap. Tadi saya nak pasang. Janji tak kumpau. Itulah dapat apa sotong gurita pun dapat tadi. Jadi umpan terus. Ada pasang satu dekat rod 10 kaki. Dapat seekor sotong gurita. Saja live kejap. Ada dekat Pekalan Balak kan saya, dekat apa ni perahu layar. Jarang mancing sini. Terima kasih siapa yang like, thank you. Jarang mancing dekat sini. Ketuk. Ada ketuk. Kita tengok dia ketuk. Dia tarik. Anji tak kumpau Korang tak mancing ke malam ni guys? Korang tak mancing ke? Terus melangkah melupakan hatiku sikap jalan pikiranmu lagi. Air kat sini kau nak minum. Oh tak, okey. Wih, ramai. Assalamualaikum. Apa khabar? Try balik jauh sikit Aku ni nak apa? Dah tarik rod panjang ni. Tengok umpan ada lagi tak? Apa? Tarik yang panjang kan. Tengok umpan ada lagi tak? Kita balik lagi. Tadi sotong gurita terletak. Ni bulu. Bagi habis dulu.
Baik. Dah naik gorgon ke? Waalaikumsalam. Belum. Tadi mancing dapat tarik apa ke sotong gurita. Lepas tu buat satu satu setup yang rod 10 kaki ni. Memang. Pasang lah tadi. So tengok apa nak try baling lain jap. Tadi macam dekat je balingnya. Allah. Habis dah. Oh, habis dah sikit ni. Dah habis punya. Tak tahu gorgon apa makan tadi tak lekat. Papi ambil papi balik dulu. Lepas tu ambil yang lama yang kecil tadi. Papi nak tercangkuk seko je. Tak payah potong pun. Nak potong ni tak? Habis dah tadi. Ingat dapat tarik gorgon. Mana ni? Dekat apa tu? Kelambak. Dekat ni kapal layar. Dekat kapal layar Kelambak. Saja try mancing dekat sini. Tengok okey ke tak okey. Banyak lagi kan umpan? Habis? Habis cari macam banyak semalam. Ya, nak ambil ikan je. Kita try campur seko terus kan.
Gila tadi makan. Okey, ulah habis umpan sikit. Ya. Ambil balik. Habis sikit. Asal macam kita nak api dah. Cari banyak sana. Dah. Abi kena tolong Abi lepas ni cari umpan. Habis skop Abi cari kan. Abi kena tolong Abi cari umpan kan. Aku dapat banyak lagi. Terima kasih Senhat. Terima kasih. Hilang. Dekat mana? Dekat ni, dekat ni Pekalan Balak. Kapal ni perahu layar. Dekat ni perahu layar. Dekat batu tu. Saja try mancing kat sini, jarang mancing kat sini. Nak test lah apa jarang mancing dekat sini, tengok ada tak kat sini kan. Baru dapat 4 ekor tadi ya. 4 ekor. Baru dapat 4 ekor. Terima kasih Muhammad Nazri MN follow. Terima kasih. Ada dapat bang, baru 4 ekor.
Kat atas batu ni payah sikit nak tunjuk hasil. Apa sini lama dah tak mancing kat sini. Nak try apa hari tu tengok ada orang dapat boleh tahan kat sini kan. Jadi try lah malam ni. Nak pindah pun macam malas je. Dapat geruk-geruk seekor. Gelama 3 ekor. Ketuk ada. Buat mana ni bang? Dekat ni, Pekalang Balak. Dekat Perahu Layar. Mea mancing sini. Bawa umpan lebih sikit. Umpan dah nak habis. Pakai pasir je. Pasir. Tadi ada mancing-mancing dapat jangkau. Dapat kurita. Dah cangkuk dah apa rod belakang tu. Rod 10 kaki. Habis dah umpan. Tak ada hasil. Sini payah sikit nak letak tripod. Payah sikit nak letak tripod kat sini. Payah sikit nak letak tripod dekat ni perahu layar. Ikan culas sikit lah kat sini. Tak, Melaka. Dekat Pengkalan Balak. Melaka. Pengkalan Balak. Bunyi loceng tu boleh bawa mimpi. Itu dia. Bunyi loceng boleh bawa mimpi kawan. Kita angkat lah. Rasanya dah habis dah umpan. Sebab pakai satu mata je ni. Baling dekat-dekat je. Dia ada dia ambil. Betul tak? Tadi juga ketuk lah. Ni hari pakai perambut panjang. Perambut satu mata, circle hook. Perambut satu mata. Pakai umpan pasir ni. Cari semalam kan. Tapi masuk live aku semalam kan aku cari umpan ni. Dia pakai ni nak ngambil kan. Tapi tak banyak lah. Tak tahu. Aku pakai 2 orang cepat sikit habis. Dengan Wafi ni, Wafi pun ada. Hari ni bawa Wafi mancing. Tapi besok macam nak repeat lagi ni. Harap-harap cuaca besok okey. Asalnya plan ni hari nak naik boat. Tapi angin dengan hujan. Siang tadi kan. Yang tadi angin, hujan. Jadi macam lama. Tak apalah. Kita mancing dekat Pengkalan Balak je lah. Tadi angin dengan hujan semua. Allah. Sekejap kali sikit. Jauh sikit. Try jauh lah. Ya. Yang ini ada.
Lepas ni ada. Tadi baling dekat. Dekat tak berapa nak ada. Tadi baling dekat tak berapa nak ada. Kita tengok dia ada katok lagi ke tak. Dia ada katok ke tak. Kita letak loceng Ikut kan nak naik bot. Becik umpan ni tak ada, be. Taruh banyak-banyak sikit. Oh, kat aku banyak lagi. Wafi try baling belah sana sikit, arah ke sana. Sebab dia dah ni tadi. Aku dah slow dah ni. Dia dah tak beralih macam tadi. Ada ke umpan? Wafi top up sikit lagi. Lepas tu baling ke kanan sikit. Nak hujan tu gayanya betul. Nak hujan. Tu yang mancing tadi daripada petang dah ni. Mancing daripada petang tadi. Mancing daripada 6.30 tadi. Sini lama tak try mancing dekat sini. Tengoklah kalau ada lah kat sini. Ada 4 ekor bang. Gerut seekor, gelama 3. Lepas tu gelama seekor lagi yang kecil tu buat umpan. Ada setup apa rod 10 kaki dekat sebelah tu. Tu ada setup rod 10 kaki sebelah tu kan. Itu pakai ikan gelama seekor. Dekat Pekalan Balak, perahu layar. Dekat perahu layar, Pekalan Balak. Terima kasih. Ikut kan nak mancing naik bot, tapi angin 2-3 hari ni angin. Siang tadi nak pergi nak naik bot dah. Angin kuat dengan hujan semua kan. Mancing jugalah, umpan dah cari. Alhamdulillah, betul. Berapa sikit ke banyak janji ada kan. Sikit ke banyak ada rezeki dia. Betul tak? Kita campak je umpan dekat laut, betul? Wafi baling ke kanan sikit, Ben. Try baling ke kanan sikit. Berdiri baling jauh sikit ke kanan. Okey. Tengok ada tak? Cuaca macam sekarang ni okey, berangin sikit. Tapi belah apa ni? Selatan kot. Ni ada kilat-kilat sikit. Tengoklah macam mana. Dah, Pekalan Balak. Dekat batu perahu layar. Ikut tadi aku nak naik bot. Lepas tu hujan kan, tadi kan hujan dengan angin. Kilat tu nampak macam kat Muar je, itu lah. Rasa belah-belah sana tu kot. Kau mancing mana, MJ? Mancing mana malam ni? Mancing ke tak? Mancing kan? Pukul 11 kan nak turun okey lah. Aku pun nak dalam pukul 10 balik sekejap lagi. Sekejap ni.
Ketuk, 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 ketuk. Pok biasa kelebang. Sini ikan dia culas sikit lah. Dia dah mari tu ikan tanggona itu le. Sejam lagi. Dalam pukul 10 kan balik lah. Pun tak ada bawa makan ni, lapar kan. Kalau singgah mamak jap, makan lah. Kelebang tanya MJ Melaka. Aku tak pernah mancing kat kelebang. Biasa dia pakai udang lah. Aku pompon je, tak ada benda lain. Kau tanya tau Sifu MJ Melaka tau. Itu Sifu ni, Sifu besar tu. Dia seorang ni dekat Melaka dapat MJ. Dia seorang ni dekat Melaka dapat MJ. Sampai dia pakai nama MJ Melaka. Orang lain tak ada chance nak dapat MJ. Dia seorang ni dapat MJ. Sebab dia seorang ni tahu port dekat mana. Aduh. Itulah nak cek umpan balik. Sebab pakai, yang ni pakai perambut satu mata je ni. Pakai perambut satu mata je. Kita baling dekat jauh tak ada makan Tadi dapat kurita aku pasang tak ada dapat lah, tak ada ketuk, tahu-tahu habis je, tak tahu apa yang makan. Padahal kurita ni punya lihat. Kurita lihat-lihat tahu-tahu habis, tak ada ketuk apa, senyap je, cangkut 3 kali tu. 2 mata. Tak tahulah apa yang makan. Ketam rasanya. Kita masuk banyak-banyak sikit umpan. Penuh sikit. Mana tahu. Walaupun pakai umpan pasir. Umpan pasir ni killer tau sebenarnya. Banyak dah ikan baik-baik aku dapat pakai umpan pasir. Saya baru lagi siakap makan tak umpan pasir. Weh, kalau dia ada dia makan. Tapi dia punya umpan kebiasaan dia udang hidup. Belanak. Kadang udang mati pun dia makan juga kalau dia ada kan. Tapi biasa dia nak fresh lah, dia nak yang hidup-hidup. Kalau kena air dia, udang pun tak laku lah umpan pasir. Itu kalau dia dah lapar sangat tu kan. Rumput dia dah lapar sangat, dia tak kira lah kan. Umpan pasir pun dia bedal lah. Umpan pasir pun dia bedal. Kalau dia dah lapar sangat, dia tak kira. Ibarat orang kata ikan lain tak jumpa lagi umpan pasir tu, dia jumpa dulu. Memang dia makan. Betul tak? Ada weh kata weh. Tapi tarik sikit. Gulung sikit. Gulung 2 kali. Takut batu masuk ni. Gulung 2 kali. Okey dah, letak boleh.
Tak ada kan, try baling sini balik. Buang lah sini kan. Aku jarang mancing sini, saja nak mancing sini malam ni. Ni kan pukul 10, naik jap, dimakan jap ke apa. Aku usah-usah tengok kedai umpan, ada umpan lagi ke, aku beli lah sebab umpan aku dah nak habis dah ni. Nak repeat dekat Sungai Tuang je. Tengoklah kan ada ke tak ada kan. Sini saja try. Umpan tak banyak ni. Banyak tak banyak pun kalau naik bot ni banyak ke ikan dapat ni. Tapi sebab tepi kan. Tepi ni payah sikit. Ya. Yelah kan kita tukar. Jadi kita pergi awal sikit lah, 9.30 lah. 9.30 kita pergi makan dulu. Cek umpan jap kat bawah. Dekat Kalamalak. Kita beli umpan jap, 2 bungkus lagi. Ambil merah kan. Ke nak try dekat ni weh. Nak pergi, tapi takut ramai. Kat situ je lah kot. Ni, sini pun dah dekat kan. Tapi kita pergi belah kanan sikit lah sekejap lagi. Tak, bukan tempat yang biasa tu, kita pergi belah kanan sikit. Dekat belakang, dekat Sungai Tuang yang belah-belah apa tu. Belah kanan dia sikit. Tengok gaya macam tebing muara. Dia bukan muara. Yelah muara jugalah. Tapi belah luar. Tak makan? Balik belah sini pula. Try je tadi nak check ada ke tak. Sini slow sikit lah. Kita makan. Tapi Melaka ni kalau tanya-tanya orang pun ikan makan jalan surut. Tak tahulah betul ke tak. Ikan makan dia jalan surut. Kalau jalan pasang macam tak berapa banyak ikan. Rasa macam betul tak? Kalau mancing tepi lah. Kalau naik bot, mana-mana berarul dia ada makan. Tendang pula. Ingatkan strike. Ada tak lucing? Ada. Kenapa rod tu bengkok? Saja je buat. Ni rod lembut ni. Rod UL ni, rod RM10 tu. Dia lembut sikit. Batu besar, batu 90. Dia lengkuk sikit. Batu 90 gram. Rod power UL. Ni tu. Masuk umpan banyak tak? Banyak masuk. Kalau tadi dia ada lucing dia bunyi. Ikan sini pulas sikit kan. Buang sikit. Pulas tu apa? Dia malas nak makan. Dia makan pun dia macam makan macam tu. Dia ketang.
Dia tular sikit nak makan. Dia tak macam kita mancing dekat apa, dekat Pulau Konet kan. Dongok terus kan. Terus lekat. Sekarang berapa? 9.30 kita end. Kita pergi makan je. Di kedai kat situ kan. Lepas tu kita makan kat Kelamalak dah lalang kan nak pergi apa, nak beli umpan tu. Kat mana? Lepas tu kan kita pergi kat ni, dekat Sungai Tuang tu. Nak beli umpan kat mana? Tempat biasa lah, dekat apa tu, tempat Cicam tu. Tambah je lah. Umpan kita banyak lagi, bawa kat Afi tak banyak kan? Beli kat sini tak? Ni Umpan roti kalau nak mancing tamuk boleh lah. Pakai pelampung. Kalau bottom tak sesuai, nanti dia pecah. Kalau umpan roti gardenia tu pakai pelampung dalam sejengkal, mata kail nombor 8 ke macam tu, kecil kan. Tamuk boleh lah. Tak ada betul kurang sini. Apa 9.30 kita tadi. Ini kalau cuaca elok siang besok ni boleh ni kita repeat, kita naik boat besok. nak cari umpan. Tu dah tadi dah ada ketuk dah habis tu. Air dah penuh balik ni. Apa dah penuh nak jalan surut balik. Try baling drop bawah ni je. Umpan tak luas sangat. Luas sangat umpannya. Try balik dekat je. Dekat je. Try baling dekat je, tengoklah. Tadi baling jauh tak ada kan. Baling dekat. So, okay, apa khabar geng? Assalamualaikum. Saja live tunjuk muka ni hari. Biasa live menghadap road kan.
Main dekat Try Spill hasil bang. Ada baru 4 ekor. Ada dekat atas. Ni atas belah-belah batu ni payah nak tunjuk. Pula habis air. Tu air tu. Air habis tadi. Masih. Dah lama ni. Mana? Kat tu lah. Lalu kita mancing, kita tuang. Lampu banyak. Mana ni? Dekat ni, Pelang Balak. Dekat batu ni. Perahu layar. Kurang sikit. Ni 9.30 nak end jap. Lepas tu pergi makan jap. Kang pindah tempat jap. Dia makan tapi culas lah. Kena cari spot lain. Air pasang. Air pasang. Try kat Jepang Pelang Balak. Ramai. Situ ramai. Kalau dah time ni nak pergi tak boleh dah, tak ada tempat dah. Apa mana? Pelang Balak lah tempat kita apa Abi bawa apa tu, dia orang mandi tu yang kemah tu. Masa Umi tak ada tu. Oh. Dia main kemah. Kemah kecil tu beli. Ha? Ya kemah kecil kita beli. Kat situ lah. Tak apa, sekejap lagi 9.30 kita end, kita pindah. Terima kasih. Tak payah like. Thank you. Dia dah sangkut. Ha? Dia sangkut. Tak lah. Dia tak lekat ke tu, ikan kecil makan. Kalau dia sangkut, rod ni dah melentik-lentik lah sebab rod lembut Ya apa? Wah, ada family day tu. Jom kita cek umpan.
depan titik je buat lah. Jadi kita nak pindah pergi makan jap. Nak end jap, pergi makan. Lepas tu kita pindah spot. Mana strike ni? Mana strike ni guys? Gerak lagi. Ha? Tak. Lagi banding dah sini lagi tak? Covid tak. Wah, apa nanti besar ke tu? Ha? Tu? Nanti besar ke tu? Ah, tu. Saiz. Kenapa kah? Apa tu? Alhamdulillah. Senangin. Dapat senangin. Senangin bosku. Alhamdulillah. Wah, strike serangin. Yeah. Alhamdullah. Ada juga dia bagi. Ada juga dia bagi, geng. Alhamdulillah. Dia sangkut kat mana? Ui, saiz. Aduh. Sangkut sikit je kawan. Roba api dia jatuh. Ha? Sangkut sikit je. Wow. Mantap. Okay, alhamdulillah. Ambil tong ni. Cepat. Ui, ada darah. Senangin. Wah, boleh cangkuk lagi apa ni? Lama ni. Oh, tutup. Okey. Tadi cangkuk gelama mati guys. Cangkuk gelama mati lah. Ada senangin lah. Tak masuk dalam video pula tadi. Okey, dapat senangin ni. Alhamdulillah Okey, cangkuk gelama mati tadi. Alah, putus lah. Putus mata kail. Patutlah. Dia gigit tadi, putus mata kail. Okey, tak apa. Kejap lagi kita ikat balik. Sekejap lagi kita ikat balik. Putus mata kail. Perambut macam mana? Perambut
Sedepa kot. Tak sampai. Hampir sedepa. Lepas tu 2 mata. Buat 2 mata. Putus. Ni dia dah putus satu tadi. Dia dah putus satu tadi. Makan weh. Bukan lah? Sekejap. Tak apa, kita buat lagi satu. Wah, ada Ada. Senangin, namun tak dapat senangin. Bila apa? Kamu tak dapat senangin. Dapat juga. Yeah. Ikan dah masuk. Ikan sudah masuk. Alhamdulillah. Ikan sudah masuk, kawan. Ini kalau cangkuk buat umpan hidup jadi ni. Habis. Jadi ni umpan hidup sebab dia tak besar sangat. Kita try je, kan? Guna rod ni, Shimano Cruiser. Ambil bekas ikan tadi. Buat sini, habis letak sini. Ambil bekas ikan tadi. Shimano Cruiser yang merah. Sekejap, yang ini. Pakai, sekejap nak tunjuk, kena tunjuk produk. Yang ni kita boleh buat umpan ni, guys. Dia tak besar. Dia cangkuk belakang. Tapi nak kena ikat balik. Wafi ambil tak apa sekejap. Susah juga. Wafi kena duduk dekat ni kejap. Letak sini. Sekejap Sekejap geng. Kena kelang kabut sikit. Okey geng. Alhamdulillah dapat Dia datang. Oh, saiz. Umpan ikan gelama tadi. Ikan gelama seekor. Dia datang. Wah, jadi tak payah pindah ni. Dia dah lapar Sekejap geng Lapar Kita balik sekali dulu dah. Sekejap, Abi nak ambil mata kail. Mata kail dah putus tadi. Mata kail putus lah tadi. Baik. Tak lepas ni. Waalaikumsalam. Dalam cakap nak balik tu guys. Macam mana dekat ni? Kelang Balak dekat ni. Dekat Perahu Layar. Dekat Perahu Layar. Kita ikat 2 mata guys. Kita ikat 2 mata. Kita ikat 2 mata. Kita ikat 2 mata. Ikat 2 mata. Dia macam ni. Ni. Tadi dah ikat satu kan? Dah ikat satu. Ni. Buat macam ni lebih kurang. Okey. Tadi dah ikat satu, lepas tu putus. Senangin gigit. Nasib baik tak terlepas senangin tu tadi. Kalau tak berputih mata awak. Tapi ada rezeki tadi, alhamdulillah. Tapi besok kita kena repeat jugalah Wafi. Kan? Harap-harap cuaca okey kan? Guna perambut ni, perambut setengah depa. Pakai perambut setengah depa tadi. Perambut setengah depa. Bagi dia melayang-layang sikit. Lepas tu pakai ikan gelama. Tadi gelama tu hidup lagi. Tapi agak dia makan masa gelama tu dah mati.
Macam ni. Ni pun rambut dia tadi. Buat dua mata macam ni. Lepas tu kita ikat dia dekat T-swivel. Kita pakai T-swivel ni. Kita pakai T-swivel ni. Swivel dia bagi umpan tu hidup. Bagi umpan tu maksudnya dia melayang-layang. Jadi senangin ke apa senang nak makan. Macam ikan pemangsa senang nak makan. Tali tu bagi panjang sikit. Macam setengah depa ke atas. Ni dah pendek sikit dah, tadi dah potong. Tapi still boleh pakai. Aku nak cangkuk anak ikan tadi. Ada anak ikan hidup tadi. Cangkuk lagi, kita try lagi sekali campak. Dekat je tadi aku campak, tak jauh pun. Anda tahu ada lagi. Itu dah insyaAllah lauk dah. Mana? Dekat ni. Dekat ni Bob. Dekat Pulau Laya. Dapat senangin dah tadi. Dapat senangin. Jari aku tunjuk. Jari aku spill. Rod 10 kaki. Rod 10 kaki. Shimano Cruiser. Saya tengok ada live kat Kalang Balak Paris senangin. Aku area Jepam ni. Ya ke? Aku dekat Batu. Dah dapat senangin lah. Pakai ikan pakai gelama hidup tadi. Cangkuk seko. Ini kita cangkuk ikan gerut-gerut hidup. Sebab saiz dia je kecil. Ni kita buat dua mata macam ni. Tapi ni ceritanya ni 30 LB jadi tahu. 30 LB yang pakai ni. Tali besar tak ada. Okey, kita cangkuk ikan gerut-gerut buat umpan Kita cangkuk gerut-gerut je buat umpan boleh. Cangkuk dua mata guys. Atas dengan bawah. Lepas tu kita campak je, bismillah. Kalau dia ada, dia makan. Kalau dia ada, dia makan. Okey, kita cangkuk macam ni je. Okey, hidup lagi kan. Okey, kalau ada dia makan. Okey, yang ni rod Shimano Cruiser. Ni rod 10 kaki, rod Shimano Cruiser. Rod Shimano Cruiser 10 kaki. Ni. Ni rod Shimano Cruiser 10 kaki aku pakai. Okey, alhamdulillah strike senangin guys So kita dah kita lepas, kita longgarkan drag. Okey, kita longgarkan drag. Jauh drag ni. Okay. Okay, drag dia kasar sikit. Okay, pun biarkan kat sini. Ni tadi. Nampak ada dalam video. Nampak moncong sikit. Nampak sikit pun jadilah. Okey, kita nampakkan dari sikit je kat belakang tu. Kalau dia makan ni.
Okey geng, kita tunjuk kita spill hasil. Okey, dapat. Alhamdulillah dapat senangin seekor. Kelang balak dekat Pulau Laya. Haha. Dapat adalah apa ni? Ada gerut-gerut sikit. Angin tak banyak lah. Tapi kejap lagi kita nak pindah tempat. Last baling ni kita nak pindah tempat. 10 lah 10 Okay. Kita nak pindah tempat. So kita tengoklah kejap lagi macam mana. Papi jangan ni Papi. Papi kepung Papi punya. Papi punya mancing mana? Tak balik. Mana? Dah balik? Dah. Mana? Okey. Mari. Apa dia? Nak pindah kat mana? Jom Pantai Puteri. Ni aku dekat area Pekalan Balak ni. Ni gang nak pergi Sungai Tuang ni kot. Dekat sini je pantai. Jauh Pantai Puteri, tunggu balik kan jawabnya. Ni senangin dah ada. 12 kaki boleh main set, boleh. Boleh. Aku pakai yang 15 kaki okey. Batu dalam 100, 120 boleh lagi. Pendapat aku 12 kaki 13 tu saya sedap-sedap lah. Kalau 15 dia ada lembut sikit. Itu depan tu Wah, ada bunga api. Orang kahwin Weh. Ada orang kahwin weh. Oh, cantik. Tak, orang kahwin. Yelah, malam ni dia buat malam begini. Yelah, hari Minggu orang datang. Hari Minggu. Tapi sini mana ada? Tak, dia singgah sini lah. Dia lalu kawasan ni. Ya. Nak pindah pok mana bang? Sungai Tuang je. Dekat di nelayan. Tapi nak pergi makan dulu jap. Lepas tu beli umpan sikit. Umpan dah habis. Lepas tu tengok sampai 1 ke 2 tengok kan. Sebab Wafi tak puas mancing ni. Lepas tu live balik ke? InsyaAllah live balik. InsyaAllah live balik. Ada satu lagi loceng yang kepit dekat ujung moncong. Ada dalam Abi bawa. Lepas tu kita live balik. Okey, yang belakang tu Rod Shimano Cruiser. Kita letak ikan hidup seekor ikan anak gerut-gerut hidup. Tadi alhamdulillah ada strike dah senangin. Kita pakai gelama hidup tadi. Saya selauk alhamdulillah. Ni. Saya lauk geng. Dah dapat strike geng alhamdulillah. Lesen pertama aku dapat senangin tepi pantai. Lesen senangin tepi pantai. Okey kan, saya hancur kan. Mantap. Yang dapat yang. Dapat senangin. Rumah aku masuk. Okey. Boleh lah. Macam mana tahu senangin bahan umpan? Dia macam gelama makan. Dia akan ketuk 2 kali 3 kali. Lepas tu dia diam.
Kau kena pegang dah kau punya pancing. Sebab biasanya senangin dia makan, dia akan pergi dekat kau. Jadi tali tu akan kendur. Jadi kau kena standby, kena sentiasa tegang dengan tali. Tu senangin makan macam tu. Senyum. Menara Jepang Pantai Puteri. Alamak ai. Jauh lah Kang, aku nak terus balik Kang. Dah kalau aku duduk Taman Sivetam, lepas tu nak kena ke sana balik. Jauh lah. Okey, road panjang tu macam ada njut-njut sikit tu. Nampak tu. Pada air tengah lenang ni. Road tu macam ada njut-njut, dia macam sikit kan. Air tengah lenang. So kemungkinan ikan tu tengah anak ikan tu tengah bermain-main. Kita tengok mana tahu. Bukan bermain-main, dia kesakitan sebab kena cangkuk. Nak makan mana, Bi? Nak makan mana? Pukul 10 TN Tadi janji 9.30. Lepas tu baru nak end senangin makan. Itulah. Baru cakap tadi 9.30 senangin makan. So sini kira ada jugalah gorogon road yang loceng tu yang ni. Road UL ni. Sekejap. Road kecil. Aku tunjuk beg kuning sekejap. Dia murah, road belah-belah RM1. Sedap pakai. Dilihat dah banyak dah lama dah pakai. Asal ada 6 bulan dah aku pakai. Belah-belah RM1. Sekejap ni road ni. Road ni. Strike. Macam saya ni. Sangkut. Ui. Alhamdulillah. Okey, baru tangkap Alhamdulillah. Okey, road belah-belah RM1. Okey, boleh tengok dekat beg kuning tengok ikan saiz-saiz ni, padu. Nampak? Pat. Gerut-gerut. Padu. Buat saiz tapak tangan. Sedap. Alhamdulillah dia dah datang makan. Okey. Road dia lembut je, Road dia murah je, belah-belah RM1 je. Boleh pakai. Road FRRTC. Boleh pakai. Cakap terus strike kan. Ini road dia. Sedap. Dia ada BC dengan spinning. Okey, kita dah strike senangin guys tadi. Ada senangin kita dapat tadi. Road belakang kita nantikan kot-kot ada lagi yang strike. Okey. Wafi warna depan ni, Bey. Tu sikit. Ikan dah masuk. Memang sini makan air jalan surut dah. Tadi jalan pasang tak makan. Bangau tadi.
Kemil lama membangau. Kemil lama dia membangau tadi. Dan nak balik ni baru ada. Alhamdulillah Allah nak bagi. Umpan pun nak habis dah. Umpan habis weh. Habis? Sikit lagi Okay lah boleh tu. Pukul 10 kita end kita balik Kan kita top up beli umpan lagi. Air nak jalan surut lah. Memang betul lah dekat Melaka ni air nak jalan surut lah. Dia tak boleh pergi air pasang. Dekat mana? Dekat ni dekat Kalambalak, dekat ni Perahu Layar. Okay, perambut kita pakai perambut ni perambut ni je. Satu mata pakai circle hook. Pakai circle hook. Satu mata lebih kurang 2 jengkal. Dah. Pakai T-swivel atas. Dah. Circle hook. Umpan pasir je, umpan pasir. Settle. Okey, rod kita pakai rod yang dekat beg kuning tu ni rod dia lembut dia ni. Ni pakai batu 75 gram. Tapi dia lembut, dia sepatutnya lagi kecil lah batu dia. Okey. Straight. Balik straight. Okey. Kalau kita mancing lagi malam ni. Okey. Wafi tarik sikit tau, bagi batu dia keluar daripada tu. Bagi dia gerak, okey baru letak. Kadang masa dia tak makan tu sebab dia terbenam. Sebab depan ni lumpur. Berapa kaki rod ni? Ni 6 kaki. Yang ni rod ni 6 kaki je. Okey geng, last throw mancing nak enjoy. Betul. Mancing nak enjoy betul. Mancing kita nak enjoy, nak santai-santai. Tapi nak enjoy, nak santai pun nak ada hasil juga kawan. Okey, tadi yang last yang terkini yang kita strike ini saiz cun. Yang penting ini. Ini yang sedap ni. Okey, ini yang sedap ni guys ini yang sedap. Kita dapat Eco V. Ini yang sedap ni. Okey saya lauk dah ni, alhamdulillah Okey lah ada guys ada sikit. Dah ketuk. Tapi biar dulu biar je. Jadi umpan banyak penuh. Sebab yang Abi buat perambut ni, ikan kalau terlanggar. Ikan kalau dia makan, dia terus lekat sepatutnya. Kalau ikan tu besar lah. Lepas ni pari insyaAllah. Kalau sebab yang ni pakai ikan hidup ni, ikan apa tadi dapat anak gerut dua jari. Cangkuk je tadi. Kita tengok yang rod 10 kaki Shimano Cruiser. Yang ni rod 6 kaki yang dekat beg kuning. Yang ni rod 6 kaki FRRTC. FRRTC. Okey. Wafi dah strike 3 ekor. Kan? 3 ekor Dia nak main 10 kaki tu rod dia tu. 10 kaki tu. Sekejap lagi kita bawa dekat Sungai Tuang, dekat pantai. Mana baca? Dekat ni, dekat Kalambalak ni, Perahu Layar.
Perahu layar. Pakai umpan apa? Candili dapat hasil apa? Dah dapat senangin. Ada serkut. Glamour. Pakai umpan apa? Yang mancing biasa ni pakai umpan pasir. Malam ada cari. Lepas tu yang sana pakai ikan. Tadi dapat anak ikan. Mancing tadi dapat anak ikan, kita pakai lah. Okay lah. Lesen senangin lah. Senangin. Ada dapat sekut sikit. Apa ni? Sini tak pandai lagi nak baca air dia bila dia makan. Tapi macam sekarang air dah jalan surut kan. So kemungkinan time ni lah dia makan. Ni saya ni juga okey. Situ kalau masuk kasar juga betul. Tapi kalau tak masuk bangau lah. Kalau tak masuk bangau tu problem dia. Ahmad, jap lagi mancing pakai umpan apa? Pukul apa nak pergi, Mat? Okey, lagi 10 minit Lagi 10 minit guys Sebab Wafi dah lapar. Nak bawa dia makan jap. Lagi 10 minit kita end. Jaring banyak. Malam ni tak ada. Malam ni tak ada jaring. Tadi ada bot dia parking depan tu tadi dia mancing sekejap. Situ ada karang belah depan ni. Ha? Semua ada. Karang tu tempat ikan bertinggal. Rumah dia. Ada. Sini tepi-tepi ni kalau dia orang pakai pelampung tu hari dapat kerapu besar-besar sini. Pakai umpan apa, Ahmad? Tak try bora-bora ke bang? Bora-bora kat mana bora-bora? Kat Kuala. Lampu kepala kat Kuala. Kuala pernah try tapi siang ah. Bora-bora tapi bukan kat ni, kat Muara. Try kat Muara. Muara ada ikan situ. Tapi situ seram sikit sebab sebelah dengan perangkap peti. Lampu ni ada beg kuning. Yang ni dia siap ada UV light Dia ada ni terang, ni UV. Tu makan penuh. Sekejap belum. Dia makan tadi tapi kendur. Tapi umpan ada lagi ni. Sebab banyak letak dia. Lampu kepala. Pok supai pun ngam. Pok supai tu pok cukai. Lampu kepala ada beg kuning. Dia ada UV light sekali tau. Dia lampu putih. Lampu putih ada. Lampu kuning. Lampu biru. Lampu UV. Lepas tu dia ada blinking dengan lampu merah. Lampu ni
kalau pergi trip sangat-sangat best lah. Sebab bawa dia satu cukup. Sebab dia ada UV sekali. So kalau macam kau ada jig kan, kau ada jig ke apa, kau ada jig, kira tak payah pening-pening lah bawa banyak-banyak lampu. Ni lampu yang aku pakai ni. Ni. Okey, ni lampu putih kan. Lampu putih, lampu kuning, lampu biru, lampu UV. Ni UV. Nampak lampu UV. Lepas tu dia ada combination 3-3. Dia punya zoom. Nampak? Dia ada combination 3-3. Lepas tu dia blinking. Lepas tu tutup. Kalau nak buka balik, lepas tu tekan belah kiri kan, dia ada sensor. So kita pakai tangan je. Bila nak nyalakan pakai tangan je. Nak nyalakan pakai tangan je. Jadi jimat. Bateri memang tahan lama lah. Tapi kalau nak jimat lagi macam ni lah. Pakai bila perlu. Macam tu. Dia nak brand Leroy. Dia ada UV. Yang best dia ada UV. Okay, last kita nak end dah. Okay, add to cart dulu. Terima kasih siapa yang nak tadi add to cart lampu. Lepas tu dia ada lampu merah Nak baling sekali sini, poin sebelah ni. Duduk sebelah Abi. Habis baling. Asal tali tak betul dia punya perambut. Ni, bagi Abi. Perambut Abi terikat. Dia berikat. Dia bersimpul. Bersimpul dengan tali wafi. Tali dia juga. Macam ni. Kita set up sama je ni. Set up kita sama je, tak berubah, tak ni pun. Makan. Makan weh. Makan dah? Makan dah? Dia tu tadi weh. Cut dia tu. Makan. Makan. Makan tombak. Alah. Dia dah ikut dah tadi. Tak apalah, kita menang balik. Aduh, dia lanjut lah tadi. Kita hidup lagi ke? Lebih ketuk kan? Abi. Makan Abi. Anak ikan dia dah hancur lah. Dia bau gigit lah. Sayangnya. Dia bau gigit lah tadi. Baling lah. Baling lah? Dah balik dah. Dah baling lah? Baling je dah tu kan? Puan tu ada lagi. Dia makan lah tadi. Awal sangat Abi pegang. Batu biar tu tadi. Dia bau gigit-gigit. Apa kita campak je tu, habiskan. Boleh lah kemas yang lain-lain dulu boleh kan? Habis makan. Habis je? Dah habis dah kot umpan. Lama ketahanan bateri dia? Lama. Tapi janganlah kau nyala je all the time sebab dia terus full brightness. Lampu dia terus full brightness tau.
Jadi pakai bila perlu je. Tapi kalau setakat pengalaman aku pakai bila perlu ni, habis satu 6 jam pun tak habis lah. 6 jam pun tak habis. Dia ada bar atas ni kan. Dia ada bar tu. Tenang. Macam tu. Okay, ada... Oh, dah pukul 10 dah. Okay lah kot kita end dulu. Kita nak kemas-kemas jap. Nak pergi makan jap. Wafi dah lapar. Kita tunggu last strike daripada Wafi je kalau ada. Aku punya umpan pun dah habis. Okay. Thank you siapa yang add to cart, yang beli. Terima kasih guys. Lagi kalau kata sempat kan kita sambung live lagi sebab aku pun nak beli umpan lagi ni. Umpan yang ada pun tak banyak dah. Ada lagi? Sikit lagi okay, tak apa. Bawa je sekejap lagi. Macam tu tak apalah. Kita beli yang baru je lah. Pompom merah ke apa Kita sambung kejap lagi sikit lepas makan Okay. Okay, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.